Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai gang. Pada video kali ni Bro Fatir nak sembang berkaitan tentang trailer Kamen Rider Mice. Jom ke video. Kamen Rider Mice ni merupakan series Kamen Rider yang ke-55. Dia punya tema tu adalah mitologi ataupun mitos. Serta rumornya Kamen Rider ni berkonsepkan daripada Battle Royale, lebih kurang macam Ryuki ataupun Geats. Cuma ada kelainan sikit. Berdasarkan daripada dia punya trailer, dia ni macam ada sistem kontrak yang mana Kamen Rider tu ada dia punya tuan. So kalau macam siapa-siapa yang tengok anime Fate, dia kan ada macam master dan juga servant. Apa yang Bro Fatir faham lah, lebih kurang konsepnya macam itu. Setiap Kamen Rider ni ada dia punya tuan. Berdasarkan poster yang telah dikeluarkan oleh Toei, dekat situ kita nampak terdapat 3 Kamen Rider dalam Mice ni, iaitu pertama Mice, yang kedua Mao dan juga yang ketiga Reed. Yang mana Mice ni dia punya reka bentuk daripada tikus, kalau Mao dan juga Reed ni daripada kucing. Dan kalau ikut info juga, dia punya Kamen Rider dalam siri ni akan berkonsepkan daripada zodiak binatang, iaitu Chinese punya zodiak lah. Tapi kalau kita tengok dekat Chinese punya zodiak yang ada 12 binatang, dekat situ tak ada kucing. So kemungkinan besar masih lagi menggunakan konsep zodiak, cuma tak semua haiwan akan digunakan dia punya reka bentuk dalam series Kamen Rider ni. Antara yang uniknya juga, dia ada konsep Tom and Jerry. Dekat sini kita nampak dia punya rival dalam trailer ni ataupun dalam series Kamen Rider ni, dia punya rival Mice dan juga Mao. Yang mana Mice ni kan tikus, kalau macam Mao ni adalah kucing. So lebih kurang macam Tom and Jerry. So kalau kita ikut fitrah alam, tikus ni merupakan mangsa kepada kucing. Kalau macam orang buat kisah berkaitan tentang kucing dan juga tikus, kebiasaannya akan buat rival ataupun berlawanan antara satu dengan lain. Manalah tahu kan, tiba-tiba Toei bukan tujukan cerita ni kepada manusia, tapi dia tujukan kepada tikus supaya tikus tak takut lagi dengan kucing selepas ni. Siapa tahu? Berdasarkan trailer yang telah dikeluarkan tu, apa yang Bro Fatir faham lah. So tak tahulah, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Dalam ni akan ada sistem Rider War, yang mana Rider akan berlawan dengan Rider. Dan dia punya Rider War ni boleh dikatakan dah lama daripada zaman dulu. Dan dalam masa yang sama, dalam trailer juga ada Rider Egg, iaitu item untuk dia berubah. Ada dipegang oleh beberapa orang daripada generasi hinggalah generasi yang sekarang. Daripada zaman dulu sampailah zaman yang sekarang. So boleh dikatakan sistem rider ni adalah sistem warisan. Mungkin selepas 100 tahun, dia punya sistem rider ataupun dia punya rider war tu muncul kembali. Tapi yalah, bila dah 100 tahun, orang anggap benda tu macam benda yang mitos. Jadi bila muncul rider tu pada zaman sekarang, orang mungkin anggap pada mulanya adalah mitos, tapi rupa-rupanya adalah reality. Berdasarkan trailer juga, kita nampak yang Mice ni akan menggunakan dia punya driver pada dekat dada, sama macam Kamen Rider Z. Serta 2 lagi Kamen Rider dekat dalam poster tu, Mao dan juga Reed, diorang akan menggunakan driver tu di pinggang, sama macam kebiasaan Kamen Rider. Cuma kalau macam untuk Mice ni, ada juga dalam trailer diperlihatkan dia ada menggunakan driver tu di pinggang. Kalau macam dalam poster ataupun dalam trailer tu, kebanyakannya kita nampak dekat dada. Tapi ada satu scene tu dia pakai di pinggang. So boleh jadi masa Mice pakai driver tu di pinggang adalah daripada orang zaman dahulu. Mungkin pada zaman dahulu dia pakai dekat pinggang, kemudian pada masa ni dia pakai dekat dada. Ataupun dia punya driver tu boleh pakai dua-dua tempat, sama ada pinggang ataupun sama ada di dada. Apa-apa pun, kita tunggu lagi info yang akan datang. Itu saja bagi Bro Fatir untuk video pada kali ini. Maaflah jika ada kekurangan dan kesilapan. InsyaAllah semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum.